Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita berada pada bulan Ramadan, kita tidak boleh abaikan masa kita, dan kita perlu penuhkan masa kita dengan membaca Al-Quran. Bagi orang yang berkemampuan, dia pandai membaca Al-Quran, dia gunakan masa dia sepenuhnya untuk membaca Al-Quran, untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Jika ada yang tidak berkemampuan, dia boleh membaca hanya sekadar yang dia mampu. Tapi ada beberapa tips yang saya nak kongsikan untuk kita khatam Al-Quran bagi yang mampu dalam bulan Ramadan. Pertama ialah kita membaca 5 muka surat pada selepas waktu salat. Jika kita ada 5 kali salat subuh sehingga isyak, maka didarabkan dengan 5, kita akan dapat 25 muka surat, dan kita akan dapat khatam sebelum daripada 30 Ramadan. Itu bagi yang berkemampuan. Ada yang lebih hebat lagi tu, dia boleh lebih lagi daripada 5 muka surat setiap lepas waktu salat. Tapi untuk yang tidak berkemampuan, dia boleh baca walaupun dengan 1 muka surat satu hari. Yang penting dia cuba untuk tidak menjauhkan diri dia daripada Al-Quran dalam sepanjang bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita sama-sama dekatkan diri kita dengan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.